Orang yang sudah pencen, mana yang lebih baik? Duit pencen itu pakai berbelanja atau agihkan sebahagian untuk pelaburan? Baik, perkara pertama, semua pesara perlu buat elakkan melabur dalam saham atau unit trust yang merupakan pelaburan yang berisiko tinggi. Pelaburan jenis ini perlu ilmu yang cukup kerana risiko kehilangan semua simpanan persaraan terlalu tinggi jika tiada ilmu yang betul. Dan jika anda hilang semuanya, peluang untuk mengumpul semula simpanan sudah tidak sama lagi. Tidak dinafikan simpanan ASB, tabung haji dan juga KWSP memberikan dividen sekitar 4 sehingga 6% setahun. Tetapi nilai simpanan anda adalah dalam bentuk ringgit yang kita tidak tahu jatuh nilai setiap tahun kerana ia bersandarkan ekonomi dan juga kestabilan kerajaan. Berbeza dengan simpanan emas, ia adalah logam ciptaan Tuhan yang tidak boleh dicipta semula. Nilainya tidak akan jatuh kosong kerana nilainya hanya pada ketulinan dan berat sahaja. Sebab itu emas adalah insurans kekayaan kerana ia melindungi simpanan anda dari jatuh nilai. Dan seperti yang kita tahu, apabila nilai duit jatuh, harga emas akan melonjak naik. Dengan itu, emas juga dapat mengekalkan kuasa membeli. Kesimpulannya, untuk pesara, pastikan anda selamatkan duit simpanan persaraan dari sebarang pelaburan. Selamatkan nilai simpanan anda dari jatuh nilai dan pastikan rancang penggunaan simpanan persaraan supaya tidak habis digunakan. Bagi yang berminat mengalihkan sebahagian simpanan persaraan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas Public Gold dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.